Korang rasa diri pakar tradisi and makanan raya? Aku nak test korang dengan 10 soalan kuis istimewa ni. Kalau dapat 10 dari 10, maknanya korang ni tetamu terbaik waktu rumah terbuka. Jom kita start. Kuih apa yang berbentuk bulan dan selalu ada semasa raya? Kuih bangkit. Apa nama pakaian tradisi Melayu untuk lelaki semasa raya? Baju Melayu. Aktiviti apa yang dibuat pagi raya sebelum solat? Ziarah kubur. Negeri mana terkenal dengan laksa Johor sebagai hidangan raya? Johor. Apa maksud duit raya dalam tradisi Malaysia? Duit hadiah untuk anak-anak. Mana satu bukan hidangan wajib hari raya? Nasi goreng. Apa nama kuih tradisi Sarawak yang dimakan semasa raya? Kuih penyaram. Kenapa ketupat dibungkus daun kelapa? Simbolik kesabaran. Apa nama tradisi minta maaf secara formal di Malaysia? Maaf zahir batin. Soalan last team ke, apa maksud sebenar Hari Raya Aidilfitri dalam Islam? Hari kemenangan setelah berpuasa. Tamat laku. Jadi berapa soalan korang dapat? Kalau dapat semua betul, tahniah. Korang ni raja rumah terbuka. Kalau dapat 5 ke 7, okeylah. Kena pergi lebih banyak rumah terbuka tahun ni. Kalau bawah 5, jom balik kampung belajar tradisi raya. Jangan lupa like, subscribe dan komen bawah. Tradisi raya favourite aku ialah esok ada kuis lain yang lebih mencabar. Jumpa lagi.